Skrin dia memang nice, dia tukar-tukar. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, hari ini saya nak review satu gashat power up untuk Kamen Rider X8. Justru itu gashat yang saya nak review hari ini adalah ini dia DX Mighty Brother Double X. Okey, so ini adalah gashat yang digunakan oleh Kamen Rider X8 untuk menjadi dia punya upgrade form, iaitu double gamer level 10 dan juga level 20. Dan saya rasa macam saya nak bagi tahu spoiler je kan, kenapa dia boleh pecah dua kan untuk form ni kan. Saya kena tahan. Almaklum lah kan, Kamen Rider X8 ni pun antara Kamen Rider favourite saya kan. Tu yang macam, oi, sedap ceritanya, sedap. So kalau korang nak tahu kenapa dia boleh pecah dua tu, korang kena tengok sendirilah Kamen Rider X8. Okay, so untuk hari ni kita nak tengok gashat ni. Okay, so jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okay, so ini dia Mighty Brother Double X gashat. Okay, macam biasa sebelum kita main, kita tengok dulu detail yang ada. Kalau korang perasan, saya punya ni macam pelik sikit rupa dia. Sebab masa saya dapat, saya tak ingat, saya rasa Faris Kohaku V Britannia, dia yang bagi gashat ni kat saya. Dan dia punya atas ni agak teruk sebenarnya. Dia ada warna hijau sepatutnya kat sini tau. Dia condition dia teruk. So saya kena pasir lah, bagi jadi oren. Barulah cacah macam movie versionnya kan. Tapi movie version tu dia memang shining gila, memang berkilat gila. Saya ni tak pandai mewarna, so saya biar je lah macam ni. Okay, so ni dia dua warna, warna hijau, warna oren. Ni gambar depan dia. Ni gambar, nampak dia ada dua makhluk mighty kat sini. Okay, ni speaker. So belah tepi ni dia ada tulis Mighty Brother Double X kat sini. Okay, ni ada butang untuk aktifkan bunyi-bunyi dia. Okay, ni belah belakang. Belah belakang dia kosong kat sini sebab dia akan ada lampu kat sini nanti. Dan gambar dia akan bertukar-tukar. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, ni adalah tempat bateri dia. Dia guna 2 AAA bateri. Okay, ni on off dia. Dan ini belah tepi dia. Belah tepi dia tak ada apa, just tempat pegang je. Okay, so itulah dia untuk detail dia. Okay, so jom kita dengar bunyi dia. Kita tengok function dia. Okay, so kita on dia. So bila kita on, kita akan dapat bunyi game start. Okay, kita nampak atas itu dia ada lampu-lampu. Okay, so bila kita tekan tepi ni, dia punya sound dia agak slow. Okey, ni lampu dia. Okey, kita tengok lampu dia. Okey, so itu dia bunyi-bunyi yang dihasilkan. Okey, so sekarang jom kita main dia dengan Gamer Driver. Okey, dia punya cara main dia, cara nak bertukar dia sama je, just masuk dan buka. Cuma dia kena buka dua kali. Dia macam ni lah, dia macam sekali untuk level 10 dan kali kedua kita buka untuk level 20. Okey, so jom kita henshin. Okey, so jom kita henshin untuk level 10 dahulu.
so itu dia untuk level 10. Saya harap mikrofon saya dapat tangkap lah bunyi tu. Speaker dia memang slow gila. Ok, so jom kita bertukar menjadi level 20. Ok, so itu dia double gamer untuk level 20. Saya suka dia punya screen tadi. Korang nampak tak dia punya screen tadi? Kalau tak nampak, korang kena ulang balik video ni. Korang ke belakang sikit video ni kan. Korang tengok dia punya screen ni. Screen dia memang nice. Dia tukar-tukar. Dia macam badan besar jadi 2, badan besar jadi 2. Ok, untuk bunyi serangan sama je. Korang just buka tutup je benda ni. Ok, so jom kita dengar bunyi serangan dia. Ok, so itu dia critical strike. Kita dengar lagi, ada tak lagi? Ok, so jom kita cabut. Ok, so itu dia DX Mighty Brother Double X Gashad. Ok, bagi saya Gashad ni boleh lah, ok lah, best gak lah. Tapi tak ada best gila kan. Tapi still not bad kan. Dia ada bunyi serangan kan, bunyi dia punya heatsink pun ada 2 kan. Still ok lah. Tapi satu benda lah yang saya suka dia punya lampu dekat screen tu kan. Dia macam besar kecil kan. Silap, besar 2 bukan besar kecil, besar 2. Okey, Gashad ni kan, tahu bagi saya dia tak susah pun dapat. Sebab saya selalu je jumpa kat JJJ. Harga pun sebenarnya tak adalah keras sangat. Saya dapat pun free. Aku di Britania, dia yang bagi. Kalau korang nak, saya rasa macam mungkin RM40 boleh dapat kot. 30-40 kan, boleh dah dapat. Tambah lagi sekarang dah ada apa super best lah, apa benda semua kan. So lebih senang lah kalau nak cari. Cuma dia kalau harga yang saya cakap tadi tu harga yang second hand lah. Dia yang macam super best kan, item baru berkotak semua, dia jadi mahal sikit lah. Ok, so apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa kalau korang ada split personality, Gashad ini adalah ubatnya. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.